Pada hari kiamat, di padang mahsyar, ketika manusia bertelanjang, termasuk kita, keluarga kita, termasuk semua manusia akan bertelanjang. Pada waktu itu sedang menunggu-nunggu. Masa tu tunggu ni, nak buat lagu mana ni, nak minta syafaat daripada Nabi. Nak minta syafaat. Takkan nak tunggu gini ni, peluh jeruk ni, takut ni, lapar, panah, bertelanjang ni. Kita biasa duduk dalam kipah, atas jadah, atas kapek, makan sedap, naik kereta, hidup dalam keadaan bahagia atas dunia. Tiba-tiba di padang mahsyar, dalam keadaan ketakutan, keluar daripada kubur masing-masing, tak ada selipar, tak ada baju. Lah kalau sehari pun tak tahan. Kalau sehari pun tak tahan. Ini lama. Nak buat lagu mana ni? Ramai-ramai ni duduk cakap, duduk mikir, tolong nak buat lagu mana ni? Ingat ke Nabi-Nabi. Ingat ke Nabi-Nabi ni. Kena cari Nabi. Kena cari Nabi. Orang Islam kata, orang beriman kita kata, tak kira parti lah, tak kira mazhab ni. Orang Islam tak kira parti. Kita ni kadang-kadang duk kira parti lebih. Islam lebih besar pada parti, lebih besar pada mazhab. Orang Islam, cara dia mikir tak sama dengan orang kafir. Dia mikir kena cari dah, dia kena cari. Cari orang boleh tolong, yang boleh beri syafaat, dia panggil nama. Nama syafaat Asy-Syafa'atul Uzma. Bahasa Arabnya Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat yang maha besar. Cari Nabi Adam. Cari Nabi Adam, minta dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh tolong aku. Aku ada silap juga dulu atas dunia. Aku tak tergamu, aku malu nak menghadap Allah. Tolong ni aku kena menghadap dengan Allah. Aku bukan Tuhan, tapi aku malu, aku berasa aku buat salah dulu. Ada salah juga aku maknanya dulu. Antara salah Nabi Adamnya, dia pergi makan buah tu lah. Allah kata dah, wala taqraba hadhihi syajarah. Mun jangan pergi dekat dengan pokok tu. Dalam syurga mun nak apa makan awak dalam syurga. Masa tu Allah uji Nabi Adam. Makan, minumlah apa saja bo. Jangan pergi dekat tu je. Jangan pergi dekat dengan pokok tu. Nyaulik di iblis. Iblis bersumpah, wa qasamahuma, bersumpah kepada Adam dengan Hawa ni. Bersumpah, wallahi wahai Adam, aku mari nak nasihatmu. Mu nak duduk lama duduk dalam syurga. Duduk lama nak duduk sekejap. Nak kabarmu kalau mu pergi makan buah tu, Allah bukan marah sangat. Allah bukan marah sangat kamu. Cuma Allah Ta'ala tak boleh mu kekal duduk dalam syurga ni. Kalau pergi makan buah tu mu kekal. Bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Nabi Adam mari perasaannya cahaya. Ya cahaya, dia pergi tak setara makan. Falamma zaqa, apabila Adam makan, Hawa pun makan. Boleh orang mengajar yang ambil Israiliyat, dia reka, dia kata apa dulu, jahat apa apa ni jahat, dia pandai goda orang lelaki. Nabi Adam tak ambuh, pandainya buat cerita. Padahal dalam Quran tak sebut. Dalam Quran kata falamma zaqa, apabila dua-dua tu tak tahu orang mana dulu keriang, ambil dan makan dua orang tu rasa. Dia boleh kata, saya belajar tahun 70-an dulu, ustaz-ustaz di sekolah kata, yang makan buah tu, hak puang, yang makan dua teh, jadilah payudara. Padahal kawan tu buat isak susu anak. Hak lelaki dah makan sutil lekat sini, bekok ni tekok, dia tekok butir. Padahal dari segi sains ada tujuan Allah Ta'ala buat, nyereka. Bereka oleh orang agama. Orang agama reka ni orang percaya. Bahaya orang agama kalau reka. Orang agama kalau reka bid'ah, kalau reka khurafat, reka perpecahan, reka ta'assub, asabiyah, orang percaya. Orang mudah percaya, dia pakai serban, dia pakai jubah, dia bercakap atas wajah agama. Kena berhati-hati. Punuh orang ramai.